Okey. Okey. Tunjuk pada tuan rumah tu. Biasanya api cerana ni dia memang suka bersarang dekat atap genting ni. Sebab apa dia suka adalah disebabkan faktor yang boleh dikatakan selamat juga daripada pemangsa. Apabila lebah dia nak bersarang, dia mesti pastikan dalam radius dia tu mesti ada sumber makanan. Sebagai contoh, untuk lebah api cerana, radius yang paling optimum untuk dia cari makan dari jarak sarang dia anggaran dalam bawah 1 km macam tu. Maybe dalam 300 meter ataupun 600 meter. Kalau sumber makanan tak mencukupi, kemungkinan lebah api cerana tu akan pergi lebih jauh. Sekarang ni saya dah buka atap genting dalam berapa? 3 macam tu. Lebah ni dalam keadaan yang tenang. Seolah-olah depan dia macam tak ada orang. So apa saya nak buat? Saya nak asapkan sikit untuk tolak dia ke tepi. And then saya akan potong lah kuah macam biasa. So kita dah potong, slow kita buat keluar. Kuah yang ketiga. Okay, kita dah buat kuih dia. Sebab tu saya suka asap nipis-nipis je. Tak perlu nak asap tebal sangat. Sebab kalau kita asap tebal, dia menyukarkan untuk kita check queen dia. Okay, so macam biasalah kita masuk dalam cage. Sebelum kita buka sarang tu, dia ada benda ni tau, yang tempat tandas biru tu. Sebenarnya tuan rumah dia nak halau lebah tu, tapi yang malangnya benda ni ada kat sini, sarang lebah tu steady kat situ. So dia tak ada bagi efek pada lebah tu. So siapa-siapa yang nak pakai benda ni, jangan pakai. Pakai benda lain. Okey. Okey. Tunjuk pada tuan rumah tu. Okey, tunjuk dekat tuan rumah sebagai bukti. So lebah pekerja ni kita akan masuk dalam kotak ni. Sebab dalam ni ada queen dah. Cara kita nak umpan untuk lebah pekerja masuk dalam kotak adalah kita mesti sediakan setiap kom-kom tu. Yang kedua, kita mesti ada queen dia. So bila dah ada kom, dah ada queen, keberangkalian untuk lebah pekerja yang banyak-banyak tu, dia akan masuk dalam kotak ni. Lebah pekerja iaitu lebah Nasbi yang berusia dalam lingkungan 4 hari ke 12 hari tu, dia punya insting, dia akan pergi dekat bahagian kom brood nest tu ataupun brood cell tu. Selain daripada tu, kita akan umpan lah dengan letak lebah queen dalam cage. Nanti lebah pekerja tu dia akan masuk lah secara perlahan-perlahan. Itu saja perkongsian daripada saya. So nak tanya apa-apa boleh tanya di komen. Okay, bye bye.